La gauche incapable du sport en 2012 dans l'hémicycle, on devra revenir en arrière, comme elle le promet aujourd'hui. Vous savez parfaitement que la fin de notre c'est pas vrai. Aku tengok kat luar, tak nampak langsung. Yo, what does it mean? Yo. Apa hari ni sejuk? Dijangka Jumaat ni salji dekat Toulouse, which has never happened ever before. Tak masuk winter lagi dah dia nak salji ya. Tel digital. Huyo, seram banget. Kelihatan dalam 200 meter je kot. Jalan. Tu ada orang. Confident. Tak ada dah. Ada. Nampak pula dah. Dia mix dengan. Nampak pula kawan kau? Tak. Ha, dia nampak. Tak nampak. Tak. Sejuk tangan aku. Benda. Apa perasaan Sabri? Lepas tu ada exam lagi. Perasaan aku mau pergi makan sekejap and then sama study Lukisan. Lapar. Tapi lukisan start lambat nak? Start 3:30. Okay, bye. Oops, So Nizam, bagaimanakah pendapat anda tentang test pagi tadi? Agak boleh dibuat. Kau keluar awal lah? Kau tak benda kau tak ada? Tadi Tak baru pula siap. Sabri keluar awal kot. Mana? Aku tengok Sabri dulu. Sabri angkat kan. Lepas tu aku angkat. Dapat jawab apa? Keluar awal? Dapat jawab kan? Aku tanya ni, dapat jawab apa? Keluar awal? Serius aku dah bawa satu sampel. Angkat masa rendah siap. Lalu dalam Kalau tu tengok, tak pernah keluar siap. Oh, tak payah aku lah. Engkau. sedap lah. Sekarang aku pakai blur. Pasal tak kau kena rakam sekarang? Aku tak rakam, aku kutuk Sabri dengan Nizam. Kenapa? Salah ke? Keluar awal. Salah. Tak dapat 20 cik. Wangi lah. Tak habis cakap ni. Wanginya. Dia belum habis tutup tapi dah. Abah, ni tak abah Cik, macam abah. Tunjuk sikit. Yves Saint Laurent. Wah, cuba kau buat lah. Ini sampel je. Buat tadi yang balik semula. Nah. Kalau Sabri. Dengan sini ada? Sini je. Sampel je. Mana yang original? Daripada touch screen kepada keypad. The best lah. Kau rasa bagus dia, masih bagus daripada Samsung aku. Dengar bunyi ketik-ketik sini. Oh. Apa ni pintu ni nombor siri ke? Nama betul dia. Ada orang ketuk pintu aku tadi. Lepas tu aku waktu tu tengah semayang. Lepas tu aku keluar. Mungkin orang tu dah jalan. So aku jalan lah. Menang ke? Okay, aku tak berlayar. Tengok ni premier Harry Potter. Ramai gila orang. Kau tak boleh tengok aku sebab aku tengah cover daripada rakam ni. Kau tak boleh pula dia orang ambil aku punya kamera, dia rakam. Ha? Dengar kot. Kau tu buat. Okay.
Kalau tadi tengok ada orang buat speech lagi nak masuk ke atas tu. Kalau ni tengok apa je. So orang tak minat so kau belajar. Tak tahu kan. Ni pun so installment last. Harry Potter second last. Yang kira last lah, tapi part 1 kan. Okay, ramai gila. Dia cakap Harry Potter ni bagus sangat, yang last ni. Tapi aku tak pernah baca Harry Potter, tak pernah follow dia punya movie. So macam sal semua penuh sebab Harry Potter. Malam ni ada tiga bilik, 3 wayang, semua penuh. So ingat bila penuh tu orang ambil saw kak. So kan penuh. Tapi tengok so masih ada 100 lebih lagi tempat. So bye. So baru balik daripada Gomo Wilson tengok cerita. So seram tu. Seram. Kalau Keseram ganas kalau gila. yang agak-agak babi yang tak agak-agak yang lemah semangat tu kan, tak payah tengok ah. Janganlah tengok. Kalau yang jenis yang takut sikit, yang takut tu tak payah tengok lah. Pasal visual memang wah, dah lah 3D. Dah jadi. Visual smart gila, smart babi. Anjing apa? Tak. Jangan pegang benda pelik-pelik. Nanti so datang. Masalahnya bukan setakat tu, dunia tu ngeri gila kot. Dia punya grafik lah macam real kot. Macam mana dia buat teknologi kan. Aku terasa macam aku situ paling sakai kot antara banyak-banyak. Kira rekam ke tak ni? Tengah rekam ni Kan? Banyak-banyak soal. Kalau nak dapat jawapan tengoklah cerita yang ke-7 ni. Tak pun kan, korang tak payah tengok. 10 minit terakhir tu baru kau tengok. Okay. Spoiler alert. Jin Taka mati. Which aku rasa macam Hoffman tu bukan terakhir. aku rasa doktor tu dia tak buat kot. Doktor tu just akhir tu dia nak matikan. Dia tak ada siapa nak buat ya. Game tu dah takkan ada lah. So agak kecewa lah sebab Jin mati. Lepas tu Joyce tadi mati je. Joyce tak patut mati lah. Ni memang Hoffman punya penyakit ni. Sengaja nak bunuh orang. Okay, bye.